penting. Kita kena bina keyakinan dan saya pun berterima kasih kepada ITNM dan kemudian menjadi ITBM yang memberi peluang kepada waktu tu macam saya seorang jurubahasa muda lah untuk mendapatkan pengalaman. Tak lama lepas tu, tahun 2003, setahun je, saya ditanya boleh tak saya jadi jurubahasa serentak untuk ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri Tun masa tu. Itu memang besar lah. Itu memang besar lah. Saya rasa tak ada satu acara ataupun kejadian yang membuat saya terus macam dah fikir 100%. Saya rasa dia berkembang secara perlahan dan setiap satu tugasan, setiap satu pengalaman itu mengukuhkan saya punya keinginan untuk terus berkecimpung dalam bidang kejurubahasaan ni. Jadi boleh dikatakan dari waktu tu saya, kalau orang putih kata, saya tak look back lah. Saya tak pandang ke belakang lagi dah. Saya memang lihat ini akan jadi salah satu daripada kerjaya saya yang saya buat selain daripada terjemahan dan kejurubahasaan.